Ya, Datuk Sani ada memaklumkan bagaimana di setengah negara lain algoritma propaganda rejim Zionis Israel berleluasa. Tapi alhamdulillah di Malaysia kita berjaya untuk menyekat antara lain usaha-usaha preventif dan proaktif daripada kerajaan dan juga pihak MCMC meneliti trend-trend tertentu. Dan dalam beberapa perkara, sewaktu saya memanggil pihak TikTok contohnya untuk mengadakan perbincangan di Bukit Aman, saya telah menyatakan pendirian tegas kerajaan dan Kementerian Komunikasi serta MCMC yang mengkritik keras pelantikan seorang pegawai yang merupakan bekas pelatih tentera IDF menjadi pegawai TikTok di New York dengan gaji yang besar. Sudah pasti keberadaan seorang yang melatih pasukan IDF itu bukanlah satu mesej yang baik ya, untuk ekosistem TikTok. Jadi kami telah beri penegasan. Malah sebelum ini juga dalam perbincangan kerajaan dengan entiti seperti Meta, beberapa kali sebelum ini konten berkenai Gaza dan Palestin yang telah dihasilkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri pernah diturunkan oleh platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan dalam pertemuan-pertemuan kami sebelum ini memang kami telah menyatakan bahawa perkara seperti ini tidak patut berlaku, dan entiti seperti Meta mengakui bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri selaku ketua kerajaan sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia berhak untuk menyatakan pendirian. Jadi mereka pun akur dengan pandangan yang telah kami sampaikan. Jadi akibat daripada hasil daripada constant engagement, proaktif engagement dengan platform-platform ini, kami percaya ia memberikan satu signal kepada platform-platform tersebut, dan kita harap dalam hari-hari yang mendatang kita akan terus tangkis dan halang algoritma yang mengandungi propaganda rejim Zionis akan dapat dihalang daripada masuk ke Malaysia. Taklah, dia lebih dari itulah, tak boleh saya cakap. Setakat sekarang ni semua delegasi kita sepanjang pelayaran tak pernah diturunkan. Ya. Itu adalah satu kesannya. Ya, jadi saya dimaklumkan bahawa semua 34 rakyat Malaysia sekiranya mereka menghasilkan kandungan mengenai Gaza dan Global Sumut Flotilla, kandungan mereka tidak diturunkan. TikTok live mereka tidak disekat. Dan saya percaya ini difahami oleh platform-platform bahawa pendirian Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat yang mana Perdana Menterinya juga menaungi usaha Sumut Nusantara dan seterusnya Global Sumut Flotilla, dan pendirian kami mengenai negara Palestin itu difahami oleh platform-platform tersebut. Baik. Dicolek. Propaganda. Ya. Ya, kita perlu berhati-hati dengan sebarang propaganda yang dihasilkan oleh rejim Zionis. Contoh di beberapa negara telah tular kononnya beberapa kapal Global Sumut Flotilla telah diserang oleh komando Israel, padahal perkara itu tidak berlaku pun. Ya, dan ura-ura akan diperlakukan sedemikian rupa seperti yang Puan sebutkan tadi, itu waktu ini adalah bersifat propaganda. Di dalam salah satu daripada kapal dalam Global Sumut Flotilla ini terdapat pasukan peguam. Malah Global Sumut Flotilla juga mempunyai peguam di pelbagai negara, termasuk di Palestin, di tebing barat, dan juga di Israel, yang mana mereka akan berusaha untuk menegakkan keadilan, termasuk untuk peserta-peserta Global Sumut Flotilla.
Jadi saya percaya dari segi perundangannya, dari segi pelindungan yang boleh diberikan kepada peserta Global Sumut Flotilla, mereka tidak melakukan apa-apa yang terlarang. Ini adalah kawasan perairan antarabangsa dan tidak ada apa-apa sekatan yang wajar. Saya telah ditunjukkan laluan tersebut itu adalah laluan bebas. Ya, tapi tindakan yang dilakukan oleh negara haram rejim Zionis Israel ini, itu yang sepatutnya kita pertikaikan. Mana mungkin mereka boleh masuk ke international waters dan mengambil tindakan, menghalang pergerakan, walhal mereka tidak mempunyai hak langsung untuk mengambil tindakan itu. Jadi saya rasa kita kena terbalikkan persoalan itu, bukan apa yang kita akan lindungi, bagaimana kita nak lindungi peserta Global Sumut Flotilla, tapi kenapa negara Israel boleh bertindak bebas tanpa sebarang sekatan, walhal itu bukan perairan Israel. Jadi itu persoalannya. Jadi jangan kita menjadi mangsa kepada propaganda.